ada gaji dan allowance yang mencukupi. Aircon baru 2,400 saja. Saya bagi 4. Gaji hampir 40,000 sebulan boleh jatuh miskin. Okey, sebelum aku review, benda ni agak menarik sebab hari ni kita punya di Malaysia ekonomi pun tak berapa bagus. Nak cari kerja jangan cakap 2-3 ribu lah, bukan senang nak dapat. So sebelum tu kalau suka dengan ulasan aku, jangan lupa follow, tak suka abaikan. Okey, 1, 2, 3. Yeah, make it happen. Yeah, Findi dah. Okey, ini aku nak baca dulu Harakah Daily. Naib Ketua Pemuda PAS ada mengatakan Ustaz Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin membidas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX mengenai isu gaji ahli parlimen. PMX ni sedar ke apa dia cakap? Pertama, gaji dan ahli parlimen 30,000 pun sampai. Kedua, kita letakkan gaji YB 30,000 sebulan pun cukup ke? Okey, kita letak isu dulu. Kita tak nak terlalu sentuh sangat pasal isu politik, tapi kita nak bercerita secara overall. Secara overall keseluruhan. Okey. Kalau bagi pendapat aku, kalau kita nak cerita pasal gaji ni, berjuta-juta pun tak cukup. Jangan cakap gaji bawah 1,000, B40 bawah 2,000. Memanglah tak cukup. Ini di kalangan ahli parlimen. Dengan alasan kalau kawasan tu ada 30,000 orang, kalau gaji dia 30,000 sebulan, average RM1, mana nak cukup? Itu teori. Tapi adakah satu kawasan tu dibantu kalau pemimpin-pemimpin ahli parlimen ni pergi rumah ke rumah? Kalau satu rumah tu ada 4-5 orang, ditengok makan, minum, pakaian, memanglah. Tapi yang aku tahu, yang dibantu tu orang-orang tertentu je. Kalau kita pergi luar bandar tu, kadang-kadang ramai lagi anak yang tak bersekolah. Bagi aku simple, kita dengar dulu. Belajar dulu. Jadi sekarang ni dia gunakan isu ini riuh rendah. Ada mengatakan kami sampai miskin kena hutang. Saya tahu berapa gaji ahli parlimen dengan allowance kalau mesyuarat semua. Dia cecah 30-40 ribu. Siapa dapat 30 ribu di sini? Tak ada. Jadi bukanlah umpamanya tak ada wang lah sama sekali. Dan yang kita bezakan adalah peruntukan. Okey. Kita kena jagalah anak buah korang masing-masing. Pastikan kadar kemiskinan dikawal. So aku doakan semoga korang bertanggungjawab buat apa yang kau patut buat. Okey, itulah urusan daripada aku. Sekian, terima kasih daripada Fendi Dutch.